Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita kembali lagi ke channel Digital Muslim ni. Saya rasa agak lama dah saya tak upload video. Okay, so kali ni kalau tengok tempat aku dulu ada komputer kan. So, komputer tu dah meninggal. Dah terbakar dia punya monitor. So, sekarang aku guna laptop. Kalau tidak adalah aku buat video ada satu monitor besar kan. So hari ni dah tak ada benda tu, dah terbakar. So kita ganti dengan laptop. Okay, so pertamanya untuk hari ni aku nak cerita satu prank Fuji yang keluarkan kamera X-T33. Okay, ini X-T33. Ini adalah kamera favorite aku. Dah lama dah aku nakkan kamera ni. Sebelum ni aku guna X-T200. Tapi kelebihannya kamera X-T30 ni, bagi aku dia punya film simulation dia memang komplit lah bagi aku. Kita boleh setting kita punya sendiri. So bagi aku kamera X-T30 ni dah komplit. Sebab sebelum ni aku guna X-T200 memang tak ada benda tu. Yang ada adalah film simulation yang biasa yang dekat atas ni. So hari ni aku nak cerita hasil aku outing dekat Podison menggunakan X-T30 ni. Aku buat film simulation sendiri. Yang bestnya film simulation dia bagi banyak untuk kita buat film simulation kita sendiri. Daripada menggunakan film simulation yang dia bagi tu yang basic. So kita boleh buat kita punya film simulation dengan nama kita sendiri, kehendak kita sendiri dan warna yang kita nak ikut cita rasa kita sendiri. Kalau orang yang suka filem ataupun efek grain pun dia boleh buat dan hasil dia cukup cantik. So hari ni aku nak tunjuk apa yang aku outing menggunakan X-T33 Mark III ni dengan menggunakan keylamp. Dan gambar yang aku post ni adalah gambar yang aku tak edit langsung. Sebab aku nak tunjuk apa yang X-T33 boleh bawa dengan keylamp dia. Sebab keylamp yang sepatutnya X-T33 ni adalah 1333, tetapi saya menggunakan 1545 keylamp yang asal, keylamp yang pada X-T200 dulu, dan aku guna juga dengan pada X-T33. Sebab masa aku beli tu keylamp tu dah habis, jadi dia jual body saja. Disebabkan aku nak juga keylamp, jadi dia jual keylamp ni dengan harga yang murah. Jadi aku dapatlah complete set. Aku malah nak fikir masa tu nak beli lamp yang lebih mahal, tapi aku gunakan lamp siapa yang kita mampu beli dan kita mampu miliki. Bagi aku, lepas kita beli lens ataupun kita nak guna mana-mana lens, jangan lupa kita mesti beli UV filter ni supaya protect kita punya lens depan ni, supaya kita tak nak ada lens kita tu tercalak. So paling penting kalau aku dah beli lens, mesti aku akan beli dia punya filter. Sebab biasanya kalau aku beli lens, aku akan beli filter dulu baru aku beli lens. Sebab kita beli tu boleh pasang. Itu keselamatan untuk lens kita. Okay, jadi aku menggunakan X-T33 hari ni, dan aku nak tunjuk hasil dia. Antara gambar-gambar yang aku buat, boleh tengok lah. Yang pertama ni aku buat ambil gambar bunga tanpa edit. Okay, so bunga ni aku tengok dia jatuh ke atas rumput dah. Aku ambil gambar tu, aku suka sebab dia kontras. Tapi yang bestnya, bila kita dah masuk film simulation, kita tengok warna merah tu macam warna merah yang orang kata klasik, dan dia punya warna tu tak menyakitkan mata. Sebab ini adalah aku pilih film simulation yang lebih kepada klasik-klasik.
Ini adalah dahan pokok bunga tadi, dan aku ambil dahan pokok tu sebab aku suka dia punya pattern pada dahan pokok tu. Tapi kalau kita menggunakan kit lens dengan baik atau pencahayaan yang baik, kita akan dapat juga bokeh yang baik. Walaupun dia tidak sebaik kit lens SF, sebab kit lens yang aku pakai ni adalah kit lens XC, kit lens yang paling murah yang Fuji keluarkan, dan kit lens yang range yang bawah. Okay, so aku cuba ambil lagi suasana matahari daripada atas. Dahan pokok dan daun pokok tu aku suka nampak sebab dia ada, orang kata apa, satu combine antara dahan pokok dengan daun pokok tu, dia jadi cantik. Sebab dia ada garis-garis lurus, garis-garis lingkaran dia tu dengan warna hijau. Tapi bila kita setting dengan baik, matahari tu tak akan membuatkan gambar tu jadi gelap. Dan ni aku suka ambil dahan pokok sebab aku tengok tekstur dia cantik, jadi aku snap. Sebab tujuan aku ambil gambar kat sini adalah latihan aku. Ini adalah latihan yang aku buat. Kadang-kadang ada masa free, ada masa lapang, aku akan latih macam mana kita nak dapatkan satu gambar walaupun tempat tu bagi kita kosong, lapang dan tak cantik. Jadi aku buatlah set masa ni untuk aku pergi dan aku snap gambar-gambar ni. Kita akan cari apa saja yang kita boleh bawa gambar kita tu kepada kawan-kawan kita ni yang nak tengok lah. Dan ini pun juga dahan pokok, aku cuba buat matahari tu ada efek macam bintang, dengan syarat aku kena selindung sedikit di bawah belakang kayu tu supaya dia pecah matahari tu. Kalau kita buat direct macam gambar yang sebelum tadi tu, dia akan jadi putih saja. Sebab aku ambil bahagian pokok ni, dia punya pencahayaan tu, dia memang cantik di kawasan tu. Aku cuba juga ambil di beberapa angle supaya dapat kita tengok macam mana ST30 tu baca dia punya cahaya tu. Bagi aku dia ST30 ni dia boleh baca cahaya dengan baik, walaupun kita dibandingkan dia bukan kamera tahap atas. Dan yang gambar ini aku ambil gambar kereta atau kereta kebal yang dicipta oleh orang tempatan ataupun army kat sana, saya tak pasti. Dia buat dengan menggunakan tayar, tapi cantik. Dia buat tu seolah-olah macam kereta betul. Dan ni gambar, aku ambil gambar sungai, gambar pantai lah, pantai kan, sebelah dengan jambatan tu. Pantai Cahaya ni dia ada satu jambatan yang pergi ke Pulau Burung. Jadi aku ambil berdekatan dengan kawasan tu. Tempat ni memang lapang lah masa aku pergi tu, langsung tak ada orang. Ada beberapa orang saja, dan ada orang yang tengah buat kerja bersih-bersih. Dan ini dia punya laluan yang kita nak lalu di bawah, orang kata apa, besi yang cantik kan. Ini dia punya bahagian atas. Ini Pulau Burung. Pulau Burung, tapi setahu saya sampai sekarang rasanya belum boleh lagi pergi ke situ disebabkan ada pembaik pulih yang diorang baik pulih jambatan tu. Sampai sekarang jambatan tu masih lagi dibaik pulih. So ini gambar alat-alat diorang yang diorang guna untuk buat jambatan. Ini sebab ini adalah latihan mata, so aku ambil je apa yang ada kat situ. Aku tak fokus general landscape ke tak ada. Aku ambil je kawasan tu yang mana aku rasa dia menarik. Dan gambar ni aku memang tak edit. Macam gambar ni ada enjin dengan sarung tangan, aku biarkan aja. Sebab kawasan tu sebenarnya ditutup dan tak boleh masuk. So aku daripada jauh aku snap yang ni je.
Dan aku ambil gambar ni sebab dia ada komen antara biru merah, cantik. Jadi aku snap gambar ni. Dan ini dataran di tengah pantai cahaya tu, dan di hujung tu ada nampak besi-besi warna-warni. Itulah besi yang saya cakap tadi, besi yang diorang buat untuk laluan, yang kita ambil tadi di bahagian atas. So ini busuk tempat semut ni, dah lama sangat semut punya busuk ni, sehingga kan dia buat tinggi sampai ke bahagian tempat duduk. Jadi kalau di sana berhati-hatilah, jangan duduk di sini lah, takut ada semut yang menggigit kita kan. Okay, ni aku suka ambil sebab aku tengok dia ada bentuk akar pokok tu, dan dekat pokok tu juga ada satu lagi pokok kecil yang hijau. Dia agak kontras. Di antara yang besar ada yang kecil. Okay. Ini gambar dia lah, gambar pokok kecil tu. Saya letak di bahagian garisan rule of third. Dan ni adalah akar pokok yang tumbuh dekat situ. Yang ni, gambar ni kalau aku ambil masa ni, aku dekat sikit dengan batang pokok tu dan aku snap daripada atas. Kita akan snap macam ni, dan kita letak betul-betul di hujung frame kita tu akar yang akhir, supaya nampak lebih, orang kata apa, lebih ke satu arah. Dan ini akar pokok lagi, aku suka ambil disebabkan kalau kita tengok di situ ada dari batu datang ke kanan dan ke kiri pergi ke arah pokok tu. Dan ini satu daun kuning yang kontras lah. Aku close up je sebab bila kita tengok tiba-tiba ada satu timbul dekat situ, warna kuning. Dan ni pokok bunga tadi yang belum gugur. Ini adalah design yang diorang lukis atas laluan-laluan dekat pantai cahaya tu. Ada daun satu, ada dah macam-macam lah. Dan ini contoh daun lah. Sebab ambil ni, saya shoot ni adalah nak tengok dia punya satu bokeh. Yang kedua, kita tengok dia punya warna dia. Warna dia bila kita masuk film simulation dengan yang warna agak klasik ni, warna dia cantik. Tapi saya tak buat grain. Saya tak suka gambar tu ada grain pada asal kamera. Kalau nak grain, kita edit kemudian. Okay, ni gambar lagi orang buat kerja. Gambar orang kerja dengan ada burung terbang. Saya suka subjek ni sebab ada 3 orang kat bawah tu masih lagi urus siapkan jabatan tu. Masa saya post video ini pun, saya rasa jambatan ni belum siap sebab banyak lagi dia orang nak betulkan sampai ke pulau burung tu. Dan ini saya ambil pattern lah. Saya suka tengok pokok dan lapang betul. Memang lapang tak ada orang. Nasib baiknya sebab orang dah start bersih di kawasan tu. Kalau tidak, dia bersepah dengan daun-daun. Tapi masih ada lagi sikit-sikit lah. Jadi orang dah bersih ranting-ranting yang patah. So saya tengok dia punya, kata apa, dia punya pattern tu cantik. So ambil lah benda ni. Saya ambil gambar ni. Dan ni orang kata tekstur juga, tekstur pokok, kulit pokok. Dan aku suka daun ni sebab daun ni semua hijau tapi ada yang kuning. Dia agak timbul lah. Bila kita tengok dengan mata kita tengok, cantik, ada tiba-tiba ada kuning kan. Dan ujung tu adalah motor pekerja. Dah kona kanan kiri, tak boleh lepas selindung juga. Tapi biarlah, sebab kalau ikutnya kita boleh je buang kan. Tapi sebab ini adalah satu masa yang saya pergi snap dan tak boleh edit. Okay, ini gambar enjin tadi. Dan kat belakang dia tu ada tali kuning. Saya daripada jauh lah, saya cuma zoom dan saya snap sebab tali kuning tu tak boleh lalu. Cuma gambar-gambar yang saya bagi tahu ni adalah gambar yang hanya saya crop saja. Kalau untuk saya
edit warna dengan komputer, naik kontras tak ada, saya tak akan buat. Sebab ini adalah contoh saya nak tunjukkan kepada semua berkaitan dengan hasil ST33 atau Mark 3. Okey, ini design yang pada atas dataran tadilah. Dan ni adalah gambar lumut yang ada sikit je kat kawasan pokok tu. Mungkin di bahagian tu tak kena matahari sepenuhnya panas, jadi dia selalu lembap dan lumut tak akan keluar guys. Ini tandas wanita. Jadi saya bukan ambil gambar tu seperti satu genre untuk fokus pada gambar, tapi saya ambil apa yang di mata saya tengok cantik, saya akan ambil. Disebabkan ini adalah latihan mata. Sebab kalau kita cuba sedaya upaya kita terdapatkan gambar yang lebih menarik, apa yang ada kat situ, supaya mata kita ni sentiasa dilatih nampak benda tu, boleh ambil ke tak boleh ambil gambar. Ada ini daun lah, ini lebih kepada leading lah, leading line lah, daripada tepi ke tengah, macam tayar kereta atau tayar basikal kan, dia punya line-line tu. Ini contohnya lah, lebih kurang. Dan ni bunga tadi, bunga ni memang cantik. Sebab peluang saya pergi waktu ni memang bunga tu tengah mekar. Biasa saya pergi bunga tu dah kena hujan, tapi sebab musim panas sekarang ni kan, jadi bunga tu masih mekar, semua cantik. Itu yang sebab saya snap buat simpan sebagai kenangan. Nasib saya pergi tu adalah nasib yang baik. Dan ni buah yang pokok daun tadi, saya tak tahu nama pokok ni. Ini bersama buah cantik. Sebab cantik tu bias daripada matahari tu menyebabkan dia timbul kontras dia. Dan ini satu saya buat macam framing lah tempat duduk, tapi sebab tak ada orang, jadi tempat duduk saja. Saya boleh je nak ambil, tapi kalau ada orang saya boleh je, so dia jadi subjek. Tapi bila kita pergi kat sana nanti kita dah tahu tempat mana kalau kita nak buat gambar framing yang cantik. Inilah salah satu saya panggil frame saya untuk bagi orang lain buat. Ini pokok yang tumbuh lagi di pokok-pokok yang lain. Boleh jadi dia memang asal pokok dia punya anak pokok. Dan ini dia saya ambil ni sebabkan dia punya ni lah, dahan dia cantik. Ini pokok ni ambil sebab dia ada seperti rupa seseorang atau rupa satu makhluk robot. Ini puncanya mungkin tak tahulah, mungkin dia tumbuh semula jadi ataupun ada orang yang dah ketuk-ketuk menyebabkan bentuk sama seperti tu. Ini pembersih tempat tu dah datang. Masa saya datang tu dia dah ada, maknanya dia dah start bersih. Jadi kawasan yang saya pergi ambil tu dah kemas, dah cantik kan. Sebab tu saya boleh ambil gambar tu bersih. Ni motor dia tadi yang ganggu gambar pokok tadi. Dan ini pokok bunga kuning, pokok yang saya ambil dia punya pattern tadi. Tapi yang kat sini saja ada warna, ada bunga, yang lain belum tumbuh lagi ataupun mungkin dah gugur, yang ni masih tinggal. Ini sama dahan cantik, tapi di hujung tu ada sarang tebuan. Ini adalah sarang dia. Ini dalam pokok tumbuhnya jamur kan. Saya ambil juga sebab antara yang pelik ada kat situ, tak banyak tempat, hanya satu tempat ni je ada jamur, so saya snap. Dan ini laluan yang saya cakap tadi, laluan yang kita kata apa tadi, ada besi-besi cantik tu. Ini laluan dia. So kalau budak-budak ke ataupun orang dewasa nak datang OTT, wedding, cantik lah, boleh snap dekat kawasan ni. Sebab dia bagi orang kata apa, satu
warna-warni, full color kan kita katakan. Cantik. Dengan kalau ada pengantin yang pakai baju yang lebih timbul, so nampak menarik. Dan ini adalah bunga. Inilah hasil-hasil gambar yang saya menggunakan X33. Gambar dia bagi saya dengan diberi megapiksel 26 megapiksel, gambar dia berpuas hati, cantik. Dan kalau kita pergi travel ataupun nak pergi buat satu event fotografi, join outing, saya rasa berpuas hati kalau menggunakan X33 ni, sebab gambar dia sangat menarik lah. Inilah cerita yang berkaitan dengan X33 kali ni, yang saya menggunakan film simulation dalam kamera ni tanpa ada editing, sentuhan editing luar. Dari segi warna, cahaya pun saya tak sentuh, saya hanya sentuh crop saja. Dan ini gambar-gambar yang saya tunjuk tadi adalah hasil X33. Terutama kepada yang berminat nak beli Fujifilm, boleh tengoklah hasil dia yang saya dah buat dengan cahaya yang baik. Dan kalau nak tengok hasil-hasil lagi X33 ni, boleh datang ke saya punya Instagram. Saya akan letak di bawah Instagram. Bolehlah tengok-tengok yang macam mana hasil yang saya buat menggunakan X33. Ada yang saya dah menggunakan filter, saya dah cuba, cantik. Tapi yang paling penting, kita kena faham dulu penggunaan kamera. Kalau kita tak faham penggunaan kamera mahal macam mana pun, kita tak akan dapat hasil maksimum pada kamera tu. So sebelum saya beli X33 ni, saya dah banyak buat research, baca dan bagaimana untuk dapatkan gambar yang paling baik yang X33 boleh buat. So saya baca, saya study dulu, baru saya beli dan saya cuba. InsyaAllah akan datang saya akan buat lagi video yang berkaitan dengan Fujifilm, atau lebih dekat lagi saya akan gunakan SD33 atau SD200 untuk tunjuk hasil. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share kepada kawan-kawan yang nak beli kamera. Boleh tengoklah hasil macam mana yang saya buat, dan mungkin datangkan inspirasi kepada dia untuk memiliki Fujifilm. Next time kita akan cuba lagi gambar yang lebih menarik. Saya akan cuba lagi buat seperti landscape ataupun street photo. Saya akan cuba upload lah dekat saya punya channel ni, supaya dapat membantu kawan-kawan nak tengok hasil dia ataupun berminat dengan fotografi. Okey, jumpa next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.